Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to Rotten Eggs Podcast. Apa khabar telur-telur sekalian? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Tapi sebelum aku buka file paling jahanam dekat Jepun ni, aku nak korang tekan butang subscribe, korang tekan butang like. Kenapa? Sebab cerita hari ni bukan sekadar konten guys. Okay? Ini adalah satu orang kata penghormatan bagi mangsa-mangsa yang nyawanya dah diragut oleh seorang wanita yang aku boleh panggil sebagai ibu. Tapi ibu apa ni? Ibu daripada neraka. Okay? Korang dah tekan belum? Okay, jom kita terus terbang ke negara Jepun dan kita masuk ke bandar Hiratsuka. Responsible for the murder this morning as well as the shootings this afternoon. Negative 29 out of Gardena on 145. Okay guys, pada satu hari bulan Mei tahun 2006, okay, pagi satu hari bulan Mei 2006, keadaan dekat bandar Hiratsuka ni nampak tenang macam biasa je guys. Tapi bagi seorang wanita tua, pagi tu adalah satu permulaan kepada mimpi ngeri yang takkan habis. Sebab apa? Pada ketika tu, dia sampai dekat apartmen anak dia. Anak dia bernama Minehiro Yamauchi yang berusia 35 tahun. Dia pergi jumpa anak dia ni, ataupun dia nak pergi jumpa anak dia ni bukanlah disebabkan dia rindu dekat anak dia ke tidak. Tapi disebabkan tuan rumah dah call banyak kali anak dia ni. Tapi anak dia langsung tak jawab call. Langsung tak, orang kata tak balas pun call dia ni. Kenapa tuan rumah tu call banyak kali? Sebabkan sewa rumah dah lama sangkut. Jadi mak dia pun datang lah. Mak dia datang bawa satu plastik bag yang penuh dengan orang kata dengan makanan favourite anak dia ni. Anak dia iaitu yang Minehiro ni lah. Dia bawa. Jadi dia ingatkan ni lah anak dia ni cuma merajuk dan sebagainya. Okay? Bila dia sampai dekat rumah tu, dia cuba untuk buka pintu. Pintu tu tak berkunci guys. Dia buka dan ada satu bau busuk yang sangat busuk ni. Bau macam bangkai ni terus menerpa dekat muka dia tau. Dan dekat situ, betul-betul dekat pintu masuk, dia nampak Minehiro tu dah kaku. Anak dia gantung diri. Dan mayat tu dah berada dekat situ berbulan-bulan sampai mereput. Hampir dah tak boleh nak cam muka dia ni. Tapi korang tahu tak? Itu baru permulaan tau. Baru the tip of the iceberg. Okay? Jadi bila dia dah report polis dan sebagainya, polis pun sampai. Bila polis sampai macam biasalah, polis akan buat kerja diorang dan sebagainya. Dan diorang perasan ada benda yang lagi pelik dekat dalam rumah tu. Diorang terjumpa mayat yang kedua. Dan mayat yang kedua ni pula terbungkus kemas dekat dalam futon. Futon ni apa benda? Futon ni adalah tilam Jepun yang ada bunga-bunga tu. Ada terbungkus kemas dekat dalam tu. Dan itu adalah mayat Rikako Okamoto. Siapa Rikako ni? Budak ni adalah adik tiri kepada Minehiro. Rikako ni umur dia 19 tahun. Dan dekat dengan mayat Minehiro tadi ni, ada terjumpa satu nota tulisan tangan. Satu nota kecil tulisan tangan. Dan nota tu bertulis, aku nak mati. Aku nak bersama dengan Rikako. Jadi mula-mula polis ingatkan macam ini adalah kes bunuh diri disebabkan hubungan sumbang mahram dan sebagainya. Bukan kan? Dan kes tragis tu, orang dah mula bercakap tau. Orang dah mula berbisik-bisik, orang dah mula start dah mengumpat-mengumpat lah kan. Orang dah mula tahu. Tapi bila diorang geledah lagi, diorang jumpa ada satu kotak. Dan dekat dalam kotak tu ada lagi 3 mayat guys. Seorang budak lelaki yang berusia 6 tahun dan 2 lagi mayat. Dan 2 lagi mayat tu adalah baby. Mayat bayi. Jadi korang bayangkan 5 mayat dalam satu apartmen yang kecil. Jadi pada ketika tu ada satu local newspaper ataupun surat khabar iaitu Asahi Shimbun. Diorang terus labelkan rumah tu sebagai The House of Horrors. Lepas tu polis jumpa lagi nota yang tukar segala naratif guys. Satu nota yang ditulis sebagai, aku dah bunuh semua anak perempuan aku. Ataupun aku dah bunuh anak perempuan aku. Korang rasa? Dah tentu-tentu nota tu bukan Minehiro. Minehiro yang gantung diri tu lah. Dah tentu-tentu bukan nota dia. Nota tu milik siapa?
Diorang siasat punya siasat, nota tu adalah milik kepada Chizuko Okamoto. Siapa Chizuko Okamoto ni? Mak diorang. Gila kan? Macam mana kau boleh hidup dekat dalam rumah yang penuh dengan mayat anak-anak kau sendiri dalam kotak ni? Now, kita kena patah balik 20 tahun. Sebelum kejadian tu, kita kena patah balik 20 tahun. Pada tahun 1984. Kita kena fahamkan puzzle ni, okay? Pada 28 hari bulan Disember 1984, musim sejuk gila babi dekat Jepun. Dan orang semua duduk dekat dalam rumah, lepak, mandi air panas dan sebagainya. Tapi ada satu budak yang berusia 6 tahun, nama dia Toshihide. Toshihide ni pergi main dekat luar. Dan mak pada Toshihide ni adalah Chizuko tadi tu lah. Okay? Mak dia masa tu berusia 32 tahun. Mak dia keluar sekejap pergi beli barang. Anak dia main kat luar kan. Mak dia pergi beli barang. Bila mak dia balik, Toshihide ni hilang. Jadi Chizuko ni pun pergilah buat rayuan dekat TV, menangis-nangis dekat depan kamera, minta rakyat Jepun untuk tolong cari anak dia dan sebagainya. Anak dia ni macam terus gaib tu. Terus gaib. Sampailah pada tahun 2002. Pada tahun 2002 ni, ada isu penculikan oleh ejen Korea Utara yang tengah meletup pada ketika itulah, pada tahun 2002 ni. Tiba-tiba si Chizuko ni cakap, oh anak aku sebenarnya kena culik dengan orang Korea Utara lah, dia kata. Jadi bila dia bagi naratif yang macam tu, orang dah mula kesian pada dia. Tapi bila tulang budak 6 tahun tu jumpa dalam kotak pada tahun 2006, baru diorang tahu si Toshihide ni sebenarnya tak pernah keluar daripada bandar Hiratsuka pun. Dia mati dekat tangan mak dia sendiri. Okay, now mungkin korang tertanya, siapa Chizuko ni sebenarnya? Okay, Chizuko ni dia lahir pada 17 hari bulan Julai 1951 dekat Amori. Keluarga dia agak senang lah, kan? Dan nenek dia ni pula adalah seorang Itako. Itako ni dia macam orang yang boleh panggil roh si mati lah. Dia macam orang perantaraan ni. Tapi hidup Chizuko ni dah mula retak bila bapak dia mati kemalangan masa dia umur 4 tahun. Bila bapak dia mati, mak dia pun seorang-seorang, mak dia kahwin lain. Mak pada Chizuko ni kahwin lain. Bila mak dia kahwin lain, gerbuk-gerbak, cerai pada tahun 1961. Now, pada tahun 1970, masa tu umur dia 19 tahun, dia kahwin dengan mamat yang surname dia adalah Okamoto. Dekat pulau Okushiri. Dia kahwin dengan mamat tu dan diorang ada 3 orang anak. Tapi dia benci duduk dengan mertua dia. Pernahlah dengar desas-desus mengatakan yang dia cuba untuk bunuh diri sebelum melari bawa anak perempuan dia yang kedua ni. Dan cerita lain pula cakap yang dia ada skandal dengan jantan dekat bar tempat dia kerja part time dulu. Lepas tu diorang lari pergi ke Hakodate. Tapi bagi aku apa pun cerita dia memang tinggalkan keluarga dia lah. Senang cerita, Minah ni memang tinggalkan keluarga dia. Chizuko ni, dia jadi hostess nombor 1 tau dekat bar tu. Dekat bar yang aku cakap tu lah. Bar dekat apa? Dekat Hakodate. Sorry aku kalau bahasa Jepun ni susah sikit. Okay? Dia adalah hostess nombor 1 dekat situ. Cantik lah perempuan ni. Dan aura dia ni kuat. Aura dia ni sangat-sangatlah kuat sampaikan owner kedai yang paling terkenal gila kat dia ni. Nama owner kedai tu adalah Toshio Yamauchi. Jadi Toshio ni pula sanggup buang anak bini dia ni demi Chizuko. Kau bayangkan. Dan Chizuko bawa anak perempuan dia iaitu Rikako tinggal sekali dekat kedai tu. Tapi korang kena dengar ni. Okay, aku harap korang tak confuse sangat lah dengan nama-nama diorang ni. Okay? Korang kena dengar ni. Chizuko ni tak lama kemudian dah mula tunjuk tarik. Dia mula dera bini asal Toshio ni. Okay? Dia mula dera bini asal Toshio ni. Dia dera anak Toshio iaitu Minehiro. Minehiro yang gantung diri tu, itu anak pada Toshio. Dan dia mula dera budak-budak ni dengan juga bini dia ni seawal budak tu sekolah rendah. Dia fitnah diorang, buat cerita palsu, tak bagi Minehiro ni makan.
Semua ni sebabkan apa tahu? Semua ni disebabkan dia nak halau diorang ni keluar daripada rumah tu ataupun daripada tempat tu. Jadi akhirnya bini Toshio ni tak tahan, dia bawa anak-anak dia lagi, tinggalkan rumah tu dekat si betina ni ataupun dekat perempuan ni lah. Maafkan aku kalau bahasa aku macam agak kasar. Aku geram. Jadi bila Shizuko ni dah conquer rumah tu, dia malas nak kerja. Dia habiskan duit Toshio, sampaikan kedai tu bankrupt. Kedai soba, nama kedai soba tu bankrupt. Dan pada tahun 1978 dia beranakkan Toshihide. Tapi lepas Toshihide hilang pada tahun 1984, dia beranak lagi 3 kali, iaitu 85, 86, 87. Okay. Tapi ini yang membuatkan aku macam meremang sikit tau. Dia tak pernah daftar 3 kelahiran ni. 3 kelahiran ni dia tak pernah daftarkan. Dan dalam rekod kerajaan, budak-budak tu memang tak wujud lah. Sebagai contoh, dekat Malaysia kita beranak ke apa semua, tapi anak kau tak hantar pergi JPN pun. Dan tentu-tentu government tak tahu kan, betul tak? Samalah budak-budak tu pun. Dalam rekod kerajaan, budak-budak tu tak wujud. Jadi bila mayat diorang jumpa dalam kotak pada tahun 2006, diorang dah jadi rangka guys. Toshio pula hancur hidup dia. Toshio dia punya yang owner kedai tu, yang shock gila dekat Shizuko ni, hancur hidup dia. Jadi kaki botol dan dia mati pada tahun 1997. Masa tu umur dia 56 tahun. Kita masuk ke tahun 2005. Rikako dah besar. Dia dah besar dan dia aktif buat cosplay. Cosplay menggunakan nama Ruria Dishihara. Okay, dia menggunakan nama nickname tu lah. Budak ni, dia ceria, ramai kawan. Si Minehiro ni pula dah besar. Tapi tak tahu kenapa dia nak bina balik hubungan dia dengan mak tiri dia yang dera dia ni. Ya, budak ni dah besar. Mungkin dia dah, orang kata dah boleh berfikir secara matang. So dia kata why not? Aku dah besar, aku nak ada, orang kata, a good relationship dengan mak tiri aku. Mungkin disebabkan dia kesian. Si Minehiro ni kesian sebabkan Shizuko dah kena halau daripada apartmen asal sebabkan tak bayar sewa. Jadi si Minehiro bawalah Shizuko dan juga Rikako ni tinggal sekali dengan dia. So 3 beranak ni tinggal sekali lah. Pada 12 hari bulan Oktober 2005, masa Minehiro tengah kerja, Shizuko pergi jerut leher Rikako. Leher? Dia jerut leher Rikako. Leher jadinya. Dia jerut leher Rikako. Rikako ni lawan. Rikako ni siapa? Anak tiri dia kan? Dia lawan. Dia menjerit, dia meronta dan sebagainya, tak ada siapa dengar. Dan Rikako ni mati dekat tangan mak dia sendiri. Tapi korang tahu tak apa Shizuko ni buat lepas dia dah bunuh anak dia? Dia relax, dia tak panik pun guys. Dia sempoi je, dia call taxi, dia ajak Minehiro pergi makan steak. Kan? Dan dekat restoran tu, Shizuko order lah sirloin steak, dia minum bir, siap borak dengan manager, siap bagi tips. Dia ada bagi tips lebih kurang dalam 10,000 yen tau. 10,000 yen duit kita kalau kita convert dalam 300 lebih lah. Dan dia orang duduk kat situ dekat 2 jam. Senyum, makan seolah-olah macam tak ada buat dosa apa pun. Padahal anak dia ni, mayat anak dia ni dah tengah kaku kat rumah ni. Dia boleh lepak kat situ, dia makan steak dan segala macam. Sial kan? Lepas kau dah bunuh anak kau boleh kau boleh melantak sirloin steak dengan happy-nya. Bagi aku ini dah bukan sakit mental je guys. Ini dah memang level iblis lah ni. Dah level lain macam lah ni. Aku rasa kalau setan tengok pun setan tepuk tangan lah. Betul tak? So, lepas diorang dah makan steak, diorang balik dan Shizuko bungkus mayat anak Rikako dia ni dekat dalam futon. Okay? Dia bungkus dalam futon. Lepas tu dia suruh Minehiro pergi beli dry ice setiap minggu. Sebabkan apa? Dia nak bagi make sure yang mayat tu lambat membusuk. Dan berbulan-bulan mayat tu berada dekat dalam bilik diorang guys. So bila kawan-kawan Rikako cari dekat media sosial, Shizuko balas guna handphone anak dia. Dia berlakon menjadi Rikako. Dia cakap dia masuk hospital lah, dia sakit lah, itu ini dan sebagainya. Jadi pada Mac 2006 Shizuko pindah keluar. Tinggallah orang kata Minehiro sorang-sorang dengan mayat tu. Si Minehiro ni
yang dah tak tahan dengan beban mental tu, akhirnya dia gantung diri dekat pintu masuk apartmen dia. Dan dia adalah kematian yang kelima. Maknanya dia orang last yang mati. Jadi bila semua rahsia ni terbongkar, autopsi buat dekat 3 mayat yang berada dekat dalam kotak tu. Tapi disebabkan dah reput sangat, punca kematian pun tak dapat nak dibuktikan. Tapi korang tahu tak apa yang paling celaka sekali? Dekat Jepun. Benda yang bagi aku macam sial lah. Dekat Jepun ni, tuduhan membuang mayat ada tempoh had dia, ataupun ada status of limitation. 3 tahun je. Faham? Tuduhan membuang mayat ada tempoh had dia, iaitu 3 tahun. Jadi kematian 3 budak kecil tu tak boleh didakwa sebab dah lebih daripada 10 tahun. Panas kan dengar kan? Jadi pada 3 hari bulan Mei tahun 2006, Chizuko ditangkap atas tuduhan bunuh Rikako je. Itu je tuduhan dia. Kan? Dan masa perbicaraan dia diam je. Dan ada teori yang mengatakan bahawa dia bunuh Rikako sebabkan dia baca blog Rikako yang tengah kutuk dia ni. Dan akhirnya mahkamah dekat Jepun cuma jatuhkan hukuman sepanjang 12 tahun je. Apa gila lah. Kau bayangkan 5 mayat penjara 12 tahun. Wah, macam tak berbaloi ya. Now, pada tahun 2021, majalah, ada satu majalah Shukan Hosei ataupun Shukan Joes interview cucu Chizuko ni. Dia ada cucu lah. Dia interview cucu Chizuko ni, seorang pelakon AV bernama Koga Ijima. Dan dia bagi tahu Chizuko ni dah keluar penjara dan sekarang hidup atas bantuan kerajaan ataupun bantuan kebajikan ataupun welfare. Lepas tu dia terus hilang jejak dah. But we never know kan guys. Mungkin korang tengah makan-makan dekat luar sana, makan-makan kat tepi jalan, ada satu perempuan tua Jepun yang duduk sebelah kau tengah makan, entah-entah dia tu Chizuko. Mana kita tahu? Kan? 5 mayat satu apartmen dan seorang mak yang tak pernah rasa bersalah. Korang rasa 12 tahun tu adil ke? 12 tahun. Cuma satu dalam kes ni cucu Chizuko ni, aku tak tahu dia anak pada siapa lah, ataupun Koga Ijima ni anak pada siapa, dia tak diceritakan. Aku cuba juga untuk cari dia punya fakta tu kan, ataupun dia punya reference tu, tapi aku tak jumpa kan. Kalau aku jumpa nanti aku bagi tahulah Macam mana 5 mayat 12 tahun penjara. Tak faham lah. Okay guys, aku rasa itu saja untuk hari ni. Jangan lupa subscribe ke Rotorings Podcast. Like video ni kalau korang rasa kes ni memang gila babi lah. Okay, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Ingat jaga diri, perhatikan orang sekeliling korang, stay alert, stay paranoid. Assalamualaikum, bye bye.